Okay guys, so ni hari kedua kelas Civil 3D for road project di Kuala Lumpur. Saya tengah on the way. Alright, so see you there. Aduh guys, jam. Huish. Sebab tu saya kalau boleh saya nak duduk dekat luar KL lah lepas ni kan. Jam teruk lah. Mi Pi. Ini hari kedua, semalam tak. So hari kedua ni kita masuk topik road assembly. Road assembly. Dan kita praktis lah buat labeling kan. Macam-macam label dah boleh buat. Contour boleh, nak label point boleh kan. Kita nak tambah point, just nak show dia punya elevation dengan nose edge kan, boleh. Design kriteria A itu sebab kita boleh edit je kan. Tak semestinya tak boleh edit, boleh edit. Contoh macam setakat ni dia baru ada tulen dengan folian kan. Kalau nak tambah yang 6 lane, boleh tambah lah. Contoh dekat transition lane table ni, right click, new transition lane table, tambahlah untuk yang 6 lane kan. Lepas tu key in lah maklumat lah. Key in lah dia punya value tu berdasarkan ATJ punya guideline dia. So saya ajar lah macam mana cara nak create yang based on standard Malaysia punya project kan. Okay. Sebab dalam sebuah titik memang dah ada semua start assembly tu. Cumanya ada beberapa yang dia tak ada. Contoh macam unpaved shoulder kan. Unpaved shoulder lah. Turfing kan. Turfing shoulder kan. Apalah pave one deck ni 0.05 kan. So pave one deck 0.05. Contoh kan, kita set lah 50 mm kan tebal kan. Pave one deck 0.05. Okay. Pave 2 deck 0.1 kan. And then okay, pave 3 deck 0.15 kan. Pave 3 deck letaklah 0.15 kan. Betul lah kan. Pave 4 deck, jadi pave 4 deck tu letaklah 0. Okey, selebihnya yang pave 5 deck sampai pave 10 deck ke bawah tu letak kosong. Sebab kita nak ada 4 layer saja kan. So pave 5 deck 0, pave 6 deck 0, pave 7 deck 0. Clear? Side right, lane width 3.5, extended width letaklah contoh 0.3 kan. 0.3 kan. Macam tu. Dia extend lah kan. Yang start base yang bawah ni, yang start base bawah ni dia extend sampai ke daylight kan. Sampai kat situ kan. Sampai ke hujung shoulder. Tapi dalam seperti ini kita susun setiap lah. Tapi sama lah, bawah tu semua adalah start base. Kat sini lah kita nak letak shoulder. Tapi dalam Civil 3D ni
Kalau tengok dekat tool palette, okey, tool palette tengok dekat shoulder sini. Tengok dekat shoulder sini. Kalau tengok semua adalah pave shoulder. Wah, ni pave shoulder, tengok bawah ni. Ni pun sama pave shoulder, semua pave. Dia tak ada yang terfing punya shoulder. Biasa kalau saya ajar, kita boleh custom lah. Custom. Bagus juga belajar custom assembly ni. So it is bila anda nak guna, nanti nak guna in future, kalau ada benda yang perlu di custom, tahulah kan. Okey, kita custom lah shoulder. Kopi ke kita kena pakai ni. Kita tak boleh pakai command kopi. Kopi assembly tadi yang lame kita pakai kopi ni. Dia tak boleh tak sipo tak boleh. So, cara mudah macam ni. Yang ni nama dia sub assembly from polyline. Cara kedua, cara besar, cara lebih advance, nama dia sub assembly composer. Ni advance lah. Yang ni simple, yang ni kita draw je bentuk kan. Contoh nak bentuk U-drain kan, draw je lah bentuk U-drain kan. Ini bentuk simple. Kalau nak jadi sub assembly, apply kat koridor untuk buat longkang kan. Okay. Kalau yang ni dia advance, contoh nak buat U-drain kan, gunakan sub assembly composer. Dia adalah programming dia kan. Macam tu lah kan. Sebab contohlah longkang kan, dalam Civil 3D dia punya sub assembly tu dia ada kod tau. Macam ni P1 contoh. Point. Yang ni kita panggil link. Ni contoh L1, L2. Dia try lah di YouTube kan, sub assembly composer tu adalah masalah yang mesti kan. Langsung tengok faktor awak ni. Tengok tu, saya pun tak faham bahasa apa dia cakap ni. Kita tengok, okey, faham. Link kan. Dia programming lah, visual. Okay, boleh pergi ke ni, tool space, setting, setting tab kat sini. Okay. Boleh expand general sini. Set style, ada. Ni kan. Nak tahu benda-benda apa kod ni kan. Pergi ke code set style. Okay. Boleh right click pada all code. Right click pada all code. Dan pergi ke jadi link. Jadi link, jadi point, jadi shape. Cuba tengok link dia lah. Dia ada barrier lah, base lah, benda-benda. Edge of shoulder banyak masuk kan. Outer edge of unpaved, apa tu? Unpaved portion of, panjang kan. Letak je lah ES underscore unpaved kan. Sebab apa saya letak median? Sebab median dia akan display sebagai grass area, rumput lah kan.
satu-satu kan. Kalau baca buku panduan okey. Simple lah. Right. So daripada assembly ni kita bolehlah buat koridor. So koridor ni bila dah siap surface, OGL, alignment, profile dan assembly, kita boleh generate koridor lah. Okey, kita boleh generate koridor. Kat sini lah kan, kita generate koridor kat sini. Tapi itulah dah dah bercampur-campur kan dengan ACP Pada saya lah, my idea file, create another file, linkkan yang alignment tu untuk buat ACP. Kalau nak buat plan and profile, linkkan yang plan lah kan. Plan dengan profile masuk. Tu cara lah kan, pada saya lah. Pada saya tu cara yang bagus lah kan. Nanti saya tunjuk dia punya cara, tak apa. Jadi kita buat dulu koridor lah. Yang tu lebih kepada macam file management lah, supaya tak pening kan. Okay. Produce koridor. Kita boleh generate koridor. So cara dia boleh pergi ke koridor sini, koridor. Okay. Koridor sini. Profile, pilih propose. Jangan pilih OGL lah. Pilih OGL, dia ikut profile lah, OGL. Assembly pilih mainline tadi yang kita buat. Target surface pilih so set baseline and region parameters. Okay, boleh tick pada set baseline and region parameters. Klik pada OK. Klik pada OK. Dan dia keluar je ni. Okay, dia keluar je ni. Baseline and region parameter. Apakah itu baseline? Baseline ni dia refer kepada kita punya alignment dan profile. Yang tu kita punya baseline. Maksudnya koridor tu generate berdasarkan alignment dan profile tu. Itu masuk baseline. Kalau RG ni apa? RG ni assembly. So dalam satu koridor boleh jadi ada banyak RG, ada banyak assembly. Okay? Ada assembly tipikal 1, ada assembly tipikal 2. Itulah. Okay? Border. So pergi, okay, macam mana nak display yang surface tu, OGL tu. Okay, prospector. Pergi ke surface, sini. Surface and then right click pada OGL. Dan klik pada surface properties. Klik pada surface. Boleh klik pada apply. Rebuild the corridor. Dan tunggu. Alamak, ada lagi error. Sebab apa ada error? Sebab tadi dia tak detail tau. Bila kita dapat kecilkan nombor dia punya curve jadi lebih detail. So bila lebih detail, dia ada possibility lah slope tu terkeluar. Tadi dia macam tak tinggi sangat, tadi tu 20. Kita simple je lah kan. Kurangkan je lah cut kat sini. Ni kat sini 3,000 lebih kan. 3,020 lah kan, 3,020. 3,020 kat sini, so boleh rendahkan yang ni lah kot. Rendahkan yang ni. Maybe sekarang elevation tu 40. Saya letak 39 contoh. Ni tengoklah macam mana perbezaan. Adakah kena tinggi lagi? Tinggi lagi depan pula ada fail kan. Takut fail dulu ada bore kan. Ada cara lah kan. Ataupun maybe saya alihkan je alignment ni. Ya pula kan. Takut. Double klik, tolak je atas sikit. Sikit. Okay, kita try rebuild koridor. Alamak. Hang. Dia berat kan? Dia hang.
Dia dah detail dulu right click reveal. Okey tu. Boleh tu. Sama ada ubah profile atau ubah alignment lah. Okey, boleh faham frekuensi? Boleh faham kan? Frekuensi tu apa? Dalam CBDT dia guna term frekuensi. Betul lah tu. Kekerapan frekuensi. Kekerapan. Kalau kekerapan 20 dia lebih ringan. Kalau kekerapan dia 2, makin kecil kekerapan dia, lebih detail lah. Lebih terperinci. Okey, satu lagi klik koridor tu, pergi ke koridor tu, nama dia frekuensi line tu, frekuensi line. Kan tadi kita set 25 kan. So jarak dia 25 kan. Kalau 20 jarak jauh. Tu je. So kita tak payah display lah kan. So tak nak display, tukar jadi all code no display. Apply. Ramai kat tadi minta portability semua, tak boleh. Ataupun cadangan saya kalau ada lip kan, pakai lip lah, lip. Convert jadi AutoCAD. Sebab dia boleh convert jadi AutoCAD ni, output export civil drawing, convert ke format AutoCAD yang editable tu, pakai jadi lip. Bilang AutoCAD dia tak ada, civil 3D dia tak ada, boleh automatic label semua tak. So klik pada koridor, right click, koridor properties. Di dekat bahagian slope pattern. Itulah kalau nak senang ikut rutan lah. Daripada kosong tu ikut rutan kan. Kalau macam ni kita tak tahu. Mana Zat? At least civil 3D dia keluarkan layout lah. Selebihnya tu drafting tu pakailah link yang ada. Ayam masak lemak lagi. Ngantuk lagi hari ni. Ikan. Apa nama dah ikan ni? Ikan apa? Apa nama dah? Tak ingat lah. Alah, dia jual kat pasar tu, yang frozen tu. Okay. So kita boleh sambung buat cross section lah, cross section. Okay. Yang apa nama ni, yang dekat satu ni, maximum elevation tu letak kosong lah. Yang minimum elevation ni, yang dua ni kosong. Betul lah tu. Boleh tu. Okay, boleh. Maksudnya, yalah dia tahulah. Nanti dekat bending 2D. Dekat surface style, pilih elevation bending 2D. Klik apply. Klik apply, klik OK lah. So dia tahu. Okay, so yang surface kat NV ni kita boleh tukar jadi no display lah. No display. So pergi ke prospector, right click pada cut and fill tu, surface properties dan pergi ke information, surface style, pilih no display, no display. Apply. Sibuk ini kalau ada sample line, lepas tu daripada sample line tu barulah boleh produce cross section. So
So pergi ke home tab, okay, dekat home tab, dekat bahagian profile and section view. Okay. Klik pada sample line, button drop down, klik pada by range of station. Klik pada by range of station. By range of station. Okey, yang left, apa benda yang left source speed ni? Lebar belah kiri. Ni proses ada satellite tengah tu, left tu belah kiri ya. Right tu belah kanan. So belah kiri left source speed ni kita boleh ukur dia. Berapa lebar dia kan. Dekat width ni sudah produce sample line, kita boleh keluarkan cross section. Okay, cross section. So nak keluarkan cross section, pergi ke profile and section view sini. Section views, klik pada create multiple views. Klik pada create multiple views. And then okay, section view style ni okay, betul biar je. Section view root project. Okay, klik pada next. Section placement draft. Okay, betul draft place section in a grid. In model space. Kalau production ni apa? Production ni dia terus letak kat dalam data block. Bila data block dia terus letak. Typical dia akan tunjuk typical jalan. Kalau jalan tu super E dia tunjuk super E dia. Kalau ground dia tunjuk ground tu kan. Sikit. Mainline ni dia punya surface. Surface finish ground. Okey. Maksudnya ada 3 benda. Tapi nanti bila kita kira kat FA nanti dia tunjuk lagi cut dengan fill hatching kan. Setiap cross section. Okey. So klik next, super E tu dekat cross section tu boleh. Boleh tunjuk. Bagus juga kan. Maksudnya every 35 meter tu boleh tengok lane tu punya slope. Okey, slope. Okey. Sekarang kalau tengok data dia tak selari kot. Data dia tak selari. Dia pun lain. Ada data yang 10, ada data yang 20. Data ni dia bergantung dekat tinggi section changes tu. Okey, macam mana nak bagi data tu selari? Cara maksud saya maksud selari tu data existing ni selari dengan data finish. Ini untuk existing yang dulu service satu mainline. Service dulu tu biar macam je. Tapi ni yang service dulu row 1 dengan row 3 tu pilih mainline memang. Sebab ni untuk row 2 ni existing ni kita nak tunjuk data existing, tapi kita nak data tu selari dengan ini. Sebab tu service satu kita ambil mainline service clear? Okey, kita buat pula grid line. Okey. Macam mana data ni nak rapatkan dia? Macam sekarang jauh sikit kan. Macam mana nak dia rapat? Kita nampaklah link berapa lebar dia kan. Link ni dalam 3.5 kan. Kita nampaklah 3.5 dan sebelah. Okey, macam mana nak rapatkan data tu? Cara dia boleh klik pada section ni, right click dan klik pada section view group properties. Klik add. So okay, alignment satellite profile. Okay, so kita punya simbol satellite tu duduk dekat propose ground. Bukan kat OJ, kat propose dekat finish ground. Marker style, okay, boleh klik dekat marker style tu klik.
pilih centerline. Pilih centerline. Okey. Klik je okey Klik sahaja pada okey. Klik apply. Klik okey. Memang dah klik tadi kan. Tadi dah klik untuk keseluruhan. Tapi yang kali ni kita nak klik untuk by cross section. Dia punya result tu macam ni lah kan. Okay. Dia akan tunjuklah hatching dekat setiap cross section. Okay. Right. So ni okay, so nak kira cut and fill untuk setiap cross section. Boleh pergi ke analyze, sama analyze. Tadi kita akan klik pakai volume dashboard ni. So yang untuk by cross section ni kita guna yang compute material ni. Dia dekat volume and material, dekat belah kanan atas sekali. Belah kanan atas sekali. Dia ada simbol lori tu. Compute material. Itulah sebab tu saya recommend nak beli laptop besar kan. Senang tengok icon kan. Belilah screen. Dia keluar tak dia punya. Uish, dia keluar semua tu. Okey. Ataupun fokus balik dekat mainline tu. Mainline, klik balik dekat style tu, basic. Style, klik pada basic. Kita pilih lain lah. Kita ambil all code lah. Ambil all code. Ambil all code. Sekejap. Ataupun kita ambil sebenarnya lane slope je, width tu tak ada. Lane slope and width, klik OK. Klik pada apply. OK. OK, ni klik OK dan klik pada apply. Tengok macam mana. Yang ni OK. Klik pada apply dan OK. So nampak tak? Zoom in sikit. Boleh nampak dah dia punya sekali dengan grading tunjuk kan. Okey. Ada. Pilih tick pada plan and profile. Dekat bawah ni template for plan and profile sheet. So boleh klik pada button 3 dot ni. Okey. Okey, lepas tu kat sini drawing template file name. Klik pada button 3 dot kat sini. Dan pergi ke plan production kat sini. Masuk ke folder plan production tu. Nampak dia split tu. Okey, kalau tengok kat sini dia punya profile dia hilang kan. Dia bukan hilang, dia ada. Cuma laptop ni apa? Display tu dia dah pening. Dah petang kan. So type je command REA. REA. Regenerate all. Tekan enter. So dia akan refresh dan dia akan tunjuk profile. REA ni macam refresh lah. Biasalah software kan. Dia dah pening. Dah 8 jam kita lenjan kan. So kita kena refresh lah. Okey, boleh tengoklah dekat PNP sheet layout. Tu dia. Itulah dia cara buat plan and profile. Okey. Right. Kita boleh sambung esok lah pula. So esok kita masuk yang topik. Esok kita masuk topik road widening and intersection lah. Double click. Dia boleh adjust macam tu lah kan. Tak salah kan. Itu saja. So kita boleh jumpa pada esok. Boleh tolong tutup laptop lah. Yang boleh tak? Boleh tak? Tak boleh lah.
Boleh balik tu. Nanti saya tutup kan. Loading lambat tu kan. Itulah sebab tu dia kata macam data. So dah habis untuk hari kedua kelas Civil 3D 10 sampai 12 Februari. Esok last day. Okay. So ni adalah kelas terakhir untuk sebelum puasa ni. Sebab pada bulan puasa kami buat webinar sajalah. Alright. So apa webinar yang kami buat pada seterusnya? So, kita ada buat 4 webinar. So pada 14 Februari 2026 webinar Civil 3D for the land surveyor. Okay. Seterusnya pada 21 Februari 2026 webinar Navy's Work. And then pada 28 Februari 2026 webinar Infrawork. Dan pada 7 Mac 2026 webinar Scan to BIM. Right. So jom join, isi waktu lapang bulan Ramadan pada hari weekend, hari Sabtu. Okay. Alright. So dia tak puasa lagi tak apa, dia boleh minum kan. Dia bila bulan puasa ni buat kelas dia makan tekak lah. Okay. So that's why kita buat webinar. So webinar, setiap webinar tu harga 100.5. Kalau anda nak join 4 webinar terus, combo 400. Jimat lah kat situ. You dapat belajar banyak benda, banyak ilmu yang saya akan share. Daripada webinar Civil 3D for land survey. Okay, terutama pada anda land surveyor tu, anda macam mana nak relate Civil 3D ni dengan kerja anda sebagai land survey kan. Lepas tu webinar Navy's Work, macam mana you sebagai boss, you sebagai project manager, M&A coordinator, site engineer, project planner, macam mana you boleh menggunakan Navy's Work tu untuk buat design review, untuk komen, untuk apa markup kan, untuk measure, untuk check the design. Okay, untuk apa, run clash detection, untuk buat construction simulation, track the progress kan, apa, present the progress by using Navy's Work. Itu Navy's Work. Kalau Infrawork ni, kalau anda dengar contoh ahli politik kan, di parlimen, okay, membentangkan tentang bajet nak buat jalan. Okay, saya dengan ini peruntukan 500 juta untuk jalan luar bandar. So sesuai untuk Infrawork ni, sesuai untuk anda buat konsep jalan, mereka bentuk jalan tu kan. Okay, itu sesuai untuk anda yang civil engineer yang nak propose road conceptual design, pakai Infrawork. And then scan to beam tu, scan to beam ni special sebab scan to beam ni saya ajar semua daripada point cloud tu, macam mana kita produce platform, road, lane marking, furniture sekali. Lepas tu ada bangunan dia, bangunan tu ada arkitek, structure, M&E, lengkap. Itu memang all in one. Okay, join. Rugi tak join, kena join. 4 webinar tu bukan je 400 je, combo terus kan. Sebab ya 2 bulan kita tak buat kelas kan. So ni lah, you join lah kan. Okay, join, teruskan belajar, teruskan improve diri you ke tahap yang lebih baik. Saya pun sentiasa belajar, saya pun sentiasa bertanya orang yang lebih tahu tentang sesuatu benda. Sebab saya pun muda lagi, so we need to learn more, learn lot of things. Okay, bukan setakat you belajar software, you kena mahirkan you punya technical. Alright, so itu saja. So esok last day kelas Civil 3D. Lepas tu dah berehat lah dan nak pergi murut lah. Okay, see you, jumpa you bulan Ramadan. See you in bulan Ramadan Al-Mubarak. Alright, Assalamualaikum.